Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, sudilah saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya Muhammad Atiq Hilmi bin Muhammad Hanafi. Nombor matrik saya ialah 99101035593001 dan saya merupakan pelajar dari OUM Kota Baru, Kelantan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan kerana sudi mendengar pembentangan saya pada kali ini yang bertajuk Pandangan Islam tentang Perkahwinan di Usia Muda. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita fahami dahulu apa yang dimaksudkan dalam perkahwinan. Dalam Islam, perkahwinan atau nikah bukan sekadar hubungan antara dua insan, tetapi satu ikatan suci yang berlandaskan akad dan tanggungjawab. Ia adalah satu bentuk ibadah yang menyempurnakan separuh daripada agama seseorang, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan ialah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas kepada pembentukan keluarga dan masyarakat Islam yang sejahtera. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa perkahwinan mendidik jiwa dan menyempurnakan akhlak seseorang. Manakala Ibnu Qudamah pula menyatakan bahawa ia adalah benteng daripada zina dan maksiat. Jadi, di sini boleh kita faham bahawa perkahwinan ini bukanlah hanya sekadar cinta dan kasih sayang sahaja, tetapi perkahwinan ini ialah satu tanggungjawab, amanah dan keinginan untuk hidup berpandukan syariat. Islam sangat menggalakkan umatnya untuk berkahwin apabila sudah ada kemampuan. Dalam surah An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Maksudnya, dan kahwinkanlah orang-orang bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkahwin dari kalangan hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa rezeki itu datang bersama tanggungjawab dan juga niat yang baik. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wahai sekalian pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Kerana perkahwinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara keharmonian. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Islam amat memahami fitrah manusia dan perkahwinan adalah jalan yang terbaik untuk menjaga marwah dan juga kestabilan emosi. Ulama klasik dan kontemporari berbeza pandangan mereka, tetapi majoritinya menyokong perkahwinan muda ini jika seseorang itu mampu dari segi tanggungjawab. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa kemampuan bukan hanya dari segi kewangan, tapi juga kematangan emosi dan ilmu agama. Manakala Syekh Yusuf Al-Qardawi menekankan bahawa perkahwinan muda boleh menjadi solusi kepada cabaran
moral remaja pada masa kini, asalkan dilaksanakan dengan kefahaman agama yang betul. Dalam erti kata lain, Islam tidak menolak perkahwinan muda, tetapi ia menilai kesiapan dan tanggungjawab, bukan semata-mata umur. Kalau kita lihat dari sudut realiti semasa, data Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2023 menunjukkan jumlah perkahwinan di negara ini menurun kepada 188,100 kes, berkurang hampir 12.5% berbanding tahun sebelumnya. Purata umur perkahwinan pertama bagi lelaki ialah 28 tahun, manakala wanita pula ialah 26 tahun. Menariknya, kes perkahwinan bawah umur juga semakin berkurang, dari 1467 kes pada tahun 2019 kepada 923 kes pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahawa masyarakat kini lebih berhati-hati, mungkin sebab faktor kewangan, emosi dan komitmen jangka panjang. Tapi pada masa yang sama, ia juga menggambarkan keperluan untuk kembali kepada kefahaman agama agar perkahwinan ini dilihat sebagai tanggungjawab, bukan beban. Walaupun Islam tidak menetapkan had umur untuk berkahwin, namun seseorang perlu benar-benar bersedia dari segi emosi, ekonomi dan tanggungjawab. Apabila berkahwin terlalu awal, ada beberapa isu utama yang sering timbul. Pertama, ialah isu kematangan, emosi dan tanggungjawab. Ramai pasangan muda masih belajar mengawal perasaan dan menyesuaikan diri dengan tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Kajian IKIM pada tahun 2023 mendapati hampir 40% pasangan di bawah umur 25 tahun mengalami tekanan emosi dalam 2 tahun pertama perkahwinan. Namun, kematangan bukan hanya pada umur, tetapi pada ilmu dan kefahaman agama. Jika pasangan saling menyokong dan berpegang kepada ajaran agama Islam, mereka mampu membina keluarga yang bahagia. Isu yang kedua pula ialah isu kestabilan ekonomi. Ramai pasangan muda belum mempunyai pendapatan yang tetap, dan ini boleh menimbulkan tekanan kewangan. Namun, Islam telah memberi jaminan bahawa rezeki datang bersama tanggungjawab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Pasangan muda perlu belajar hidup sederhana dan bijak mengurus kewangan agar tidak tertekan. Ketiga, campur tangan keluarga dan tekanan sosial. Pasangan muda biasanya masih bergantung kepada keluarga, dan apabila ibu bapa terlalu masuk campur, boleh timbulkan konflik. Masyarakat juga sering memandang negatif perkahwinan muda. Kononnya tidak matang atau tidak akan bertahan lama. Hakikatnya, jika pasangan saling menghormati dan menjaga sempadan, rumah tangga boleh kekal harmoni. Saya sebagai seorang lelaki yang bernikah pada usia 22 tahun, saya sendiri pernah melalui cabaran yang besar di awal perkahwinan. Masa tu, saya masih belajar menyesuaikan diri dengan tanggungjawab, mengurus kewangan dan memahami emosi pasangan. Tapi, Alhamdulillah, saya belajar bahawa keikhlasan niat dan doa adalah kunci utama ketenangan rumah tangga. Perkahwinan muda menjadikan saya lebih matang dan disiplin dalam membuat sesuatu keputusan. Ia mengajar saya erti sabar dan tanggungjawab yang sebenar. Jadi, saya boleh katakan usia muda bukan ukuran kebahagiaan, tapi kefahaman dan kesediaan diri itu yang paling penting. Akhir sekali, sebagai rumusan, Islam tidak menolak perkahwinan usia muda. Malah, ia sangat digalakkan
apabila seseorang itu sudah bersedia secara fizikal, emosi dan spiritual. Apa yang penting? Perkahwinan perlu berpaksikan ilmu dan keimanan, bukan sekadar keinginan. Kita perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan perkahwinan sebagai jalan untuk membina masyarakat yang berakhlak dan saling menghormati. Justru bagi golongan muda, perkahwinan bukanlah penamat kepada kebebasan, bukan, tetapi permulaan kepada kehidupan yang lebih matang, berkat dan penuh tanggungjawab. Sekian sahaja pembentangan daripada saya pada kali ini. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.